Assalamualaikum. Ini video last ada berita yang kurang baik. Harga insurans e-hailing memang confirm naik jadi 966 setahun. Naik perbezaan sebanyak 513. Tahun lepas saya beli kereta November, terus buat insurans extension e-hailing 500 dengan Generali. Tiba-tiba masuk 1 Januari kena sekat. Kena sekat. Bukan memang tak berfungsi insurans tu. Saya baru tahu. Kira mujur nasib baiklah tak ada apa-apa accident. Jadi bila nak renew road tax memanglah kena Puspakom waktu semua. Itu cost lagi kan. Puspakom kena dalam RM70. Kena beli fire extinguisher, kena ada apa? Triangle segitiga merah tu. Itu semua kena lah. Kalau tak ada fire extinguisher tu, memang kena buat semula, kena bayar lagi RM30. Jadi kalau Puspakom tu dah RM70. Apa barang tadi kalau tak ada kena beli fire extinguisher dengan triangle tu. Lepas tu insurans tu bila dah submit semua complete, JPJ cakap insurans cancel. Jadi kita terkejut lah. Saya memang terkejut. Terkejut ialah mujur ialah tak ada apa-apa accident kan. Sebab memang tak boleh, insurans tu tergantung. Jadi kena tambah 500 kalau nak teruskan. Kalau nak buat Maxim lah. Kalau nak buat Maxim, insurans e-hailing memanglah kena ada tahunan. Kalau nak buat Grab, tak payah tahunan, boleh beli insurans harian. Tapi memanglah mahal kan. Jadi bila kita rasa nak kerja, kita belilah insurans RM7 je. Itu saya tak sure. Jadi itulah, saya tak boleh lah nak sediakan 500 lagi. Jadi saya kata saya stop lah insurans. Jadi syarikat insurans Generali akan refund 500 e-hailing tu. Tapi dia tetaplah komprehensif jugalah. Sebab kalau saya nak buat Grab je lah. Saya nak buat Grab, saya beli insurans harian. Jadi itulah, kos bertambah lah, banyak modal lah kita nak buat e-hailing kan. Jadi macam kita ni, bekerja memang bekerja teruk lah. AC berkurangan. AC kurang. Tapi kos nak bawa kereta e-hailing ni, memang tambah lah. Itulah gayanya. Itulah, tahniahlah pada siapa yang memilih kerajaan Madani ni. Saya cakap betul lah. Memang saya geram lah kan. Kenapalah semua benda nak naik harga. Tak padan lah dengan harga subsidi minyak. Subsidi minyak nak kena celek IC. Barulah dapat. Itu pun sebenarnya harga minyak tak turun. Jadi semua benda bertambah, kos bertambah. Jadi kita ni nak buat, saya ni ada kerja lain kan sebenarnya. Saya pun bukan dapat apa income pun buat YouTube ni, saja je lah. So itulah maklumat yang terbaru. Kalau siapa yang nak buat Grab, kalau nak buat Maxim juga, kena sediakanlah RM966. Kira kena sediakan RM1,000 lagi lah tambah jadi insurans e-hailing extension. Itulah.